Yo. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Haji Norman Haji Adnan. Saya ni testimoni kesihatan okey boleh. Kalau sistem saya baru lagi. Taklah baru sangat, sebenarnya dah 7 bulan dah. Lebih kurang lah. Ya. 9 bulan lebih kurang lah. Saya masuk BEMA ni kerana terpedaya dengan cakap asyad. Saya boleh bahasa orang 5 minit 3 minit je. Kejapnya. Tapi macam mana pun saya tak menyesal. Saya beli barang ni sebab saya nak makan. Sebab untuk kesihatan diri saya. Kalau tengoklah badan saya, obesity. Memang obesity. Memang saya berat. Lutut saya, darah tinggi, itu nama package satu kecil manis tak ada lagi, tapi darah tinggi. Saya belilah, saya makan. Saya beli, kalau beli sikit, kata Mr. Sadiq, kedekut. Betul, logik. Sebab saya dah kalkulat dah. Saya dah kira-kira balik. Kalau saya nak buat testing kan, tak boleh. Sebab apa? Satu botol tu 15 hari. Kalau ada 6 orang family, 2 hari. Betul ke tak? Jadi saya kata, padahal 5,000. Aku bukan nak bisnes, aku nak minum. Syat. Okey, tak apa. Masa tu masih bengap lagi lah. Sebab apa? Nak minum kesihatan. Tak tahu sebenarnya boleh buat duit. Sebenarnya boleh buat duit sebenarnya. Sekarang ni saya dah bangun dari tidur sebenarnya. Dah bangkit lah. Bila dah minum, saya dah testing diri saya dengan anak saya. Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya yang menyembuhkan kita Allah Ta'ala dah pertemukan saya dengan pemakanan yang terbaik bagi saya sekarang ni. Sebab darah tinggi saya, dosis dah kurang. Daripada 10 mg, satulah sukatan dia pil tu, dah turun daripada 5. Artinya darah tinggi saya terkawal lah kira tu. Dah kurang, tak perlu makan banyak sangat. Makan sikit je. Okey. Lepas tu sekarang ni saya tak ambil ubat kolesterol lah. Kolesterol alhamdulillah okey. Yang ada kolesterol baik je. Yang jahat tak ada lah, insya-Allah lah. Tapi masalah saya ni makan tak boleh kontrol. Ingat dulu nak diet dengan BEMA, tapi tak boleh. Saya makan, duk makan, tapi bila makan BEMA ni alhamdulillah lutut saya boleh. Nak semayang, nak rukuk, nak sujud, alhamdulillah tak macam unta turun tanah. Pernah tengok unta turun tanah tak? Teruk kan lah. Tak ada lah. Dah okey lah. Macam umur 30 tahun dulu. InsyaAllah. Alhamdulillah sekali lagi pada Allah dah temukan saya dengan ubat ni. Ubat pemakanan. Okey. Sekarang ni saya dah bangkit daripada tidur. Baru lagi ni 2 minggu ni Cik Arsyad tu lah yang pedaya ke saya mula-mula tu. Ji, bangun dah tidur Ji. Dah sihat. Kita meniaga lah. Betul juga dia meniaga. Okey lah. Saya pun masuk lah. Saya masuk, alhamdulillah lah. Dalam 2 minggu ni saya dah dapat orang lah. Seorang 2 lah kan. Tapi alhamdulillah dapat permulaan ni. Jadi saya rasa income dia boleh tahan juga Kata seorang dapat ultimate dapat berapa dia? Banyak tu, menggigit tangan ni. Tapi duit tak dapat lagi ni. Tapi tak apa, minggu depan kita ada. Tak apalah, saya tunggulah. Ada insyaAllah tu. Okey, jadi saya kata jangan risau pasal pemakanan. Saya dah cuba sendiri. Saya yakin dengan pemakanan BEMA ni. Dan sekarang ni saya tengah testing lah. Belum lagi nak testing lagi, tapi ada satu lagi produk baru First testing apa tu kan. Saya sebut tak kerti lah. Jadi kan yang ramai dah cuba, memang dah okey. Dia kata saya nak cuba macam mana. Dia orang kata sampai kalau makan malam tak tidur malam. Ya betul. Ya ke? Ada yang cakap ini bohong ni. Makan tu 1 second, malam tak tidur. Tapi saya dah over dah, tak apa dah. Tapi saya nak cuba kan, insyaAllah lah. Saya akan beli try satu pack macam mana. Kalau okey, saya akan cerita lagi testimoni sebulan lagi. Betul okey lah, ngam. Saya bawa bini saya yang boleh tak kita kan, okey lah kan. Macam nak panggil prestasi okey lah. Okey. Alah, betul-betul biasalah. Benda tak swing. Alah, macam tak faham ya. Okey. Untuk Islam,
Bilik guru pun dekat aircon. Kesian sekolah dia kan. Jadi saya kesian dengan dia lah. Berpuluh-puluh mengajar, lepas tu mak bapak kan nak appreciate pun kadang kena maki juga cikgu. Jadi dia dengan peluh mengapa kan. Memang kesian cikgu ni. Dia minum dengan saya sekali. Anak murid dia kawan-kawan kata, cikgu, muka cikgu putih. Padahal bini saya ni hitam manis, mangosteen. Mangosteen, hitam manis. Hitam manis. Jadi dia kata cerah. Ui, taklah secerah macam Mak Saleh, tapi okeylah tu. Bagi saya tengok hari-hari saya tak perasan. Anak murid saya, anak murid bini, anak kawan dia tengok dah hari-hari juga, lama-lama nampak kesan. Bentang-bentang mata lebam. Mata lebam bawah ni, yang perempuan selalu kena tu, dia ingat saya tumbuk dia lah. Tak ada, kalau orang ingat, oh suami dia tak boleh tumbuk dia, tak. Tapi boleh hilang tau, insyaAllah. Saya kata, saya yakin dengan pemakanan ini, anak saya pula tak suka makan. Memang dia wali-wali lah. Wali-wali makan beras 2-3 biji kenyang setahun. Dia style lah. Dia terbalik. Bapak dia suka makan. Patang tengok lah. Anak pula wali-wali lah. Makan biji beras 2-3 beras setahun. Dia terbalik lah. Sekarang Alhamdulillah anak saya ketagih minum. Memang ketagih dah sedap badan dia. Walaupun dia masih tak tinggi, pendek lagi, daya 5, tapi dia sihat lah, Alhamdulillah lah. At least dia makan, dia dah boleh minta makan. Dulu kita offer nak makan, dia lari-lari, main-main. Daya 5 tu, suruh makan, dia lagi. Sekarang tak, mama, lapar manjang. Dah bini saya penat tak? Penat nak masak lah layan dia. Nak makan western lagi tu, chicken chop, Allah Akbar. Tapi tak apalah, dia nak makan pun Alhamdulillah. Tu saya kata, dah cukup masa ya. Okeylah. Sebenarnya kalau bagi mic kat saya ni kan, kita. Jadi kalau bagi mic kat saya, Cik Sadiq lah. Saya kalau dengar kat VFT Cik Sadiq tu 10 jam balik rumah, saya fikir apa pantunya ujung tu. Terima kasih Cik Sadiq lah. Okey, saya nak ucapkan terima kasih pada upline saya, Arsyad. Saya kata tadi pendaya saya lah, tak ada lah sebenarnya. Saya nak terima kasih dengan dia. Cik Diana yang sebut nama lah, Cik Azrul, terima kasih banyak. Okey, dan juga kat belakang-belakang tu yang pakai jaket-jaket tu semua tu, orang kaya tu. Tapi dia orang tak sombong. Datang jumpa, dia tolong. Betul saya cakap. Saya puas hati dengan kira boleh. Kita ni sebenarnya macam kakak tu kata lah. Sebenarnya tak susah nak keluar tau. Balik sembahyang, balik semayang, cerita. Ya betul. Orang kata kat masjid boleh cerita, tapi ceritanya dekat parking lah. Dalam masjid kita halumnya tak boleh. Tarik kat parking, bawa kedai mamak, setengah jam, cerita. Boleh jual. Tu saya kata boleh jual kalau kita cuba. Kita cuba, rasa sihat, senang nak jual, senang nak cakap. Kalau kita ambil testimoni orang, tak real lah. Tak real kan? Diri sendiri kena betul dulu. Ya betul lah. Okey. Jangan risau pergi masjid ke pergi mana, selama je cerita. Okey.